Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Malam ni kita sambung muamalat, insya-Allah sikit. Tak sepatutnya tafsir kan. Tapi kita sambung dulu beberapa perkara lah yang kita tengok pada malam ni berkaitan dengan isu-isu muamalat ataupun hukum hakam berkaitan dengan kewangan lah ataupun harta. Okey, baik. Jadi pada malam ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita akan mula dengan satu hadis yang berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung mengambil barang yang tercicir. Jadi barang yang kita jumpa, yang kita tercicir lah. Yang orang lain tercicir, yang kita jumpa, yang ni yang disebut oleh para ulama sebagai harta al-luqatah. Al-luqatah. Jadi kita nak tengok sikit lah, mungkin tuan-tuan dah reti pun, tapi lebih kurang kepada ulang kaji balik lah berkaitan dengan hukum hakam al-luqatah ini. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, kita baca nas ataupun hadis Nabi yang menjadikan prinsip asas lah kepada perbahasan ini, iaitu yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kalau jumpa perkara-perkara yang al-luqatah ini, Nabi sebut a'rif wika'aha aw qala wi'aha wa isafaha thumma 'arifha sanatan thumma istamti' biha fa in ja'a rabbuha fa'addi ilayhi. Jadi kata Nabi SAW tentang kalau kita jumpa barang-barang yang tercicir ni, kata Rasulullah, yang pertamanya kenalilah pengikat dia. Maknanya kita kena ingat pengikatnya ataupun bungkusan dia. Apa maksud dia, tuan-tuan? Jadi maksud dia kena kenal ciri-ciri dia lah, kena ingat sifat-sifat barang tadi. Kemudian kata Rasulullah, summa 'arifha sanatan, kemudian umumkannya selama 1 tahun. Kalau tak ada tuan juga, summa istamti' biha fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaiha. Jadi kalau lepas tahun tu tak ada orang datang tuntut, apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, boleh mengambil manfaat daripada barang tadi. Nabi tak kata ambil buat apa jadi milik kamu. Cuma Nabi sebut boleh ambil manfaat daripada barang tadi, dan sekiranya tuan dia datang balik, maka kita harus kembalikan barang tadi kepada tuan dia. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada beberapa perkara yang melibatkan harta al-luqatah ni, sebelum tu kita kena define dulu, kena ta'rif dululah. Sebab para ulama ni biasanya dia mulakan dengan at-ta'rif wal hudud, dengan menerangkan definisi dulu apa barang ciciran ni. Adakah semua barang tercicir itu termasuk bawah perbahasan hukum al-luqatah ni, ataupun dia hanya merujuk kepada barang-barang yang tertentu sahaja. Jadi ada beberapa definisi lah di kalangan para ulama. Antaranya yang mungkin kita boleh ambil ialah ulama mengatakan barang al-luqatah ini ialah barang yang ditemui oleh kita, barang ciciran. Itu yang pertama. Yang kedua, barang tersebut ialah barang ciciran yang ada manfaat dari sudut syarak. Jadi benda yang kita jumpa tu dari sudut syarak, dia ada manfaat dia. Ada manfaat untuk dilibatkan dalam pemilikan, ada manfaat untuk dijual beli, ada manfaat untuk diberikan kepada orang lain. Ada value dia lah. Value dari sudut syarak lah. Kalau arak mungkin ada nilai juga pada orang-orang yang minum arak, tapi dari sudut syarak dia tidak ada nilai dari sudut pemilikan, tak ada nilai dari sudut jual beli.
Jadi syarat yang pertama kata para ulama, barang al-luqatah itu, barang yang tercicir itu ialah, yang pertamanya ialah dia mesti ada nilai dari sudut syarak. Contoh kalau kita jumpa najis pun boleh proses dah sekarang ni kan, nak buat macam-macam lah, mungkin baja ke apa-apa kan, tapi dia tak termasuk benda yang ada nilai dari sudut syarak. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama, barang yang kita jumpa itu sama ada dia tidak ada pemilik ataupun tidak diketahui pemilikan dia. Tak diketahui siapa dia punya owner lah kepada barang tersebut, maka secara automatiknya maka dia tertakluk kepada hukum hakam al-luqatah tadi. Okey, baik. Itu yang pertama. Jadi kita clear kat sini, al-luqatah ni barang yang ada manfaat dari sudut syarak. Itu kita kena kenal pasti dulu. Yang kedua ialah barang yang mesti memang kita tahu dia kemungkinan ada tuan, cuma tak diketahui dia punya pemilik dia tadi. Maksudnya dia barang yang secara logiknya bertuan. Kalau tuan-tuan jumpa apa dia, minta maaf sebutlah, khinzir hutan, tak berapa betul tu, khinzir hutan, tak tahulah ada pemilik ke tidak kan. Mungkin ada, mungkin tak ada. Ataupun benda yang kemungkinan besar tak ada pemilik, itu tak termasuklah. Jadi benda yang kemungkinan besar secara sangkaan kuatnya, secara urufnya, secara adatnya dia ada pemilik cuma tak diketahui pemilik, barulah termasuk daripada hukum al-luqatah tadi. Okey, baik. Barang al-luqatah ini para ulama dia bahagikan kepada dua. Yang pertama biasanya ulama bincang dalam konteks haiwan. Yang kedua ialah barang-barang yang bukan haiwan tadi. Sebab apa ulama bincang haiwan ni? Sebab mungkin zaman dulu ni banyak benda yang hilang juga adalah haiwan lah. Lembu, kambing, unta. Itu zaman Nabi dulu, zaman para sahabat. Kes-kes banyak berlaku juga ialah kehilangan kambing. Ada sahabat yang jumpa Nabi, ada yang dia jumpa unta sebagai contoh. Jadi oleh kerana berlaku sedemikian, maka ulama membezakan perbahasan tadi yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan tengok kepada yang bukan haiwan dulu. Apakah al-luqatah yang bukan haiwan ni? Jadi al-luqatah yang bukan haiwan ni adalah semua perkara-perkara yang bermanfaat yang daripada sudut syarak yang selain daripada haiwan lah. Okey, apa hukum hakam dia? Kita balik kepada hadis Zaid ibn Khalid tadi, bahawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau kita jumpa barang tadi, yang pertama kita kena buat ialah a'rif wika'aha atau qala wi'aha wa isafaha. Kita sebagai orang yang jumpa, kita kena ingat, confirm dan kena kenal pasti ciri-ciri barang tadi. Kalau ikut ayat Nabi ni sangat klasik lah. Nabi kata kenalilah pengikat dia dan bungkusan dia. Sebab ini mungkin merujuk kepada barang-barang yang ada bungkusan, ada bekas, ataupun barang-barang yang diikat. Tapi maksud Rasulullah tu, betul kita tak boleh pegang secara literal. Jadi maksud Nabi itu ialah kenali, dan kita kena determine dulu apakah ciri-ciri barang tadi secara lebih spesifik. Tak boleh bagi tahu motor saja hilang. Motor apa? Kena bagi tahu. Kalau kita kata motor Honda tahun 2003 contoh. Jadi ramai orang boleh claim. Jadi macam mana kita nak bezakan kalau tiba-tiba ada 3 orang yang claim dia sebagai pemilik kepada barang tadi, dalam keadaan kita tidak meletakkan sifat ataupun mendefinisikan sifat itu secara lebih jelas, maka tak menepati saranan Nabi tadilah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kata Rasulullah, kena identify, kena tahu, kena confirmkan, kena ingat, kena tulis ciri-ciri muwasafat barang yang kita jumpa tadi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah thumma 'arifha sanatan. Kemudian umumkannya selama setahun. Ini syarat yang kedua lah. Syarat yang standard dalam hadis ni iaitu selama setahun.
Jadi Nabi sebut umum saja. Macam mana kita nak buat tu? Ini maksudnya hadis yang bersifat prinsip. Maka nak kena perincikan cara nak umum tu. Maka tugas para ulama untuk menjelaskan macam mana nak umum tadi. Jadi ada banyak benda dalam Islam tu memang sengaja disebut secara prinsip saja. Okey, umumkan barang tadi. Macam mana nak umumkan? Jadi kata para ulama, antaranya yang disebut oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahmatullahi alaih dalam kitab dia kata antara syarat umum tadi ada dua. Yang pertamanya adalah umum haitsu wajadaha, di tempat yang kita jumpa tadi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam daerah kawasan ni, kawasan taman sekian, kita jumpa barang tersebut, syarat yang pertama pengumuman itu mesti pada tempat yang kita jumpa lah. Jangan tiba-tiba jumpa depan surau ni, pergi umum dekat Masjid Hasanah pula, ataupun pergi dekat Masjid Putrajaya pula. Jadi itu memang sengaja, memang nak barang tu lah. Pergi cari tempat yang memang takkan jumpa tuan ni. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah pun, sebab zaman ni kita dah merentas sempadan ataupun tempat-tempat yang tertentu lah. Tapi sekurang-kurangnya syarat asasi kepada arifha sanatan itu, yang mana kata Rasulullah SAW, maka Syekh Wahbah kata paling kurang umum di tempat yang kita jumpa tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah syarat yang kedua, kita umum barang tadi pada tempat yang orang ramai. Jangan tiba-tiba ambil tulis dalam kertas tu pergi tampal belakang masjid, tempat tu orang tak lalu pun, ataupun pergi letak dekat sebelah kereta imam, orang tak lalu pun. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang ni benda paling mudah WhatsApp lah. Tapi tak boleh. Kita cuba cari cara yang paling efisien sekali, yang paling berkesan sekali. Sebab kadang-kadang dalam WhatsApp ni pun orang tak tengok juga. Dah banyak sangat dalam sehari tu kan, mesej 100 mesej orang tak buka pun. 70% tu politik. Banyak sangat isu-isu semasa kan. 20% isu yang berlaku semalam. 10% gosip dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kena usahakan benda yang paling efektif sekali, yang paling berkesan sekali. Maka kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata dua syarat tadi dalam konteks nak umumkan barang. Yang pertama ialah mesti tempat yang dia jumpa, daerah mukim ataupun kawasan yang dia jumpa tadi. Yang kedua ialah diumumkan dengan platform ataupun pada tempat-tempat yang orang boleh akses. Kalau zaman-zaman dulu pasar lah. Kalau zaman sekarang ni mungkin termasuk tempat-tempat yang lain. Okey, baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma istamti' biha fa in jaa'a rabbuha fa addiha ilaiha. Jadi kalau motor yang kita jumpa tadi orang tak datang tuntut juga, maka kata Rasulullah istamti' biha. Nabi tak kata ambil pergi jual. Bukan jadi pemilikan kita, cuma kita boleh mengambil manfaat. Itu dua benda yang berbeza. Jadi kata Rasulullah thumma istamti' biha. Jadi apabila kamu dah tak jumpa dia punya pemilik tadi, setelah dah setahun berusaha untuk cari pemilik dia, maka kamu boleh mengambil manfaat daripada barang tadi. Contohnya kalau ada motor lamanya tuan dia nak datang, alhamdulillah tak datang-datang juga, maka boleh pakailah nak pergi kedai runcit, nak pergi beli barang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dibenarkan dalam Islam dengan syarat. Apa dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in jaa rabbuha fa addiha ilaiha. Dalam keadaan sentiasa ada readiness, kesediaan untuk pulangkan kalau barang tu tiba-tiba tuan dia datang. Saya dulu pernah zaman kecil dulu, ayah ni dia berkawan dengan seorang yang jual buku. Tapi ni tak tahulah dia nak kata bagus ke kesian dia, tak tahulah. Tuan boleh tengok sendirilah cerita dia ni. Jadi ayah saya ni dia berkawan dengan seorang kawan dia ni penjual buku. Banyak. Suatu hari dia tumpang rumah kita tu. Waktu tu kita kecil lagi. Jadi buku banyak. Rak tu tinggi. Kita buat rak semata-mata nak simpan barang apa kawan kepada ayah tu. Banyak sangat. Ratusan lah buku tu.
Sampai sekarang. Rasa dah waktu tu rasa dah dekat 30 tahun dah. Jadi maksudnya yang tu tak tahulah buat naya pada kita ke macam mana, tapi yalah akhirnya kita kalau buku tu ada manfaat kita boleh pakailah. Tapi tu dalam perbahasan yang lain sebab kita tahu berkaitan dengan tuan dia tadi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaiha. Kalau tuan dia datang maka kembalikanlah kepada tuan dia tadi. Jadi pemilikan tu tak berubah. Ownership ataupun pemilikan tu tak berubah. Sebab itu kata seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Juwaini rahmatullahi alaih, merupakan guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Dalam mazhab Syafi'i ni, antara ulama yang ke depan dalam soal-soal ekonomi Islam ni adalah Imam Al-Juwaini, Abul Haramain. Dia antara guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Imam Juwaini ni buku dia ni pelik-pelik. Dia tulis buku tentang dasar ekonomi, dasar polisi. Dia pernah tulis satu buku macam mana orang Islam ni nak hadap satu zaman yang tak ada ulama pun, tak ada seorang pun ulama. Dia banyak memikirkan andaian-andaian. Ada satu buku dia tulis, dia mengupas macam mana orang Islam nak berhadapan dalam bab-bab hukum ini di zaman yang kemungkinan tak ada pun para ulama ni, tak ada orang alim pun. Tak tahulah zaman bila tu kan, mungkin zaman sekarang ke zaman ke depan ke. Dan antara yang apa Imam Juwaini tulis juga ialah berkaitan dengan ekonomi dan polisi dan sebagainya. Dia banyak mengandaikan. Jadi kata Al-Imam Al-Juwaini rahmatullahi alaih, dia kata salah satu daripada prinsip yang paling fundamental sekali dalam ekonomi Islam tu adalah pemilikan, ownership. Sebab itu mana-mana jual beli pun, walaupun benda yang kecil-kecil akad ni, dia mesti tak boleh kacau pemilikan seseorang tadi. Mesti berlaku pemindahan pemilikan tadi. Sebab itu adalah prinsip-prinsip yang dasar dalam Islam. Sama juga kat sini. Walaupun barang tu hilang, tak jumpa tuan dia, tak bermaksud barang tu boleh berpindah kepada kita dan kita boleh jual kepada orang lain. Kita setakat boleh ambil manfaat saja. Kata Rasulullah, fastamti' biha. Takat yang kita boleh guna tu setakat mengambil manfaat daripada barang tadi, tak sampai kepada level boleh berpindah milik pada kita, kita pergi jual pula. Oh, sedap macam tu. Jadi tak, sebab apa tak berlaku sedemikian? Sebab Islam nak beritahu memang betul-betul memberi perhatian ataupun menekankan tentang pemilikan barang kepada seseorang tadilah. Okey, baik. Okey, kita balik kepada hukum mengambil barang tadi. Tuan-tuan jangan ingat hukum ni sama. Hukum, tuan-tuan, hukum ni boleh berubah ke tidak? Apa pandangan tuan-tuan? Hukum ni boleh berubah ke tidak? Hukum boleh berubah susah tu nak terang kepada orang bukan Islam tu, macam mana hukum boleh berubah? Okey, baik. Macam mana? Perubahan, berkembang keadaan. Okey, baik. Pada pandangan saya, hukum ni dia tak berubah. Yang berubah tu ialah perbuatan manusia. Okey, contoh orang semayang berdiri dan orang semayang duduk. Asal semayang ni berdiri, kan, kena qiyam, iqamatis salah. Kemudian ada orang semayang duduk sebab dia sakit. Adakah kita kata hukum berubah disebabkan dia sakit? Itu dimensi yang pertama. Kebanyakan kita faham oleh kerana orang tu sakit maka hukumnya berubah. Jadi saya kata hukum tak berubah. Hukum kepada orang yang sihat tak sama kepada hukum orang yang sakit. Sebenarnya dia bukan berubah, dia hukum yang berbeza. Sebab itu hukum itu diikat dengan af'alul mukallafin, perbuatan dan keadaan mukallaf tadi. Kalau dia sakit, itu adalah hukum yang berbeza, bukan hukum tu pergi evolve, berubah tiba-tiba pergi ke berita. Dia adalah different situasi yang mempunyai perbezaan hukum tadi. Dia boleh dilihat dari sudut pelonggaran, tapi sebenarnya dia adalah hukum yang berbeza kepada orang yang sakit. Mungkin dia ada hukum yang prinsip, tetapi disebabkan ada keadaan-keadaan tertentu, maka
Tapi boleh juga disebut sebagai berubah. Saya tak kata benda tu silap lah, cuma dia masalah mungkin teknikal bahasa dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lebih terperinci dan kita baca definisi para ulama mengatakan hukum itu adalah sesuatu yang terikat kepada ahwalul mukallaf, keadaan kita. Jadi keadaan orang yang sakit itu boleh solat secara baring ataupun duduk tu, dia adalah diberikan hukum yang berbeza sesuai dengan keadaan dia tadi. Jadi sama juga orang yang nak ambil barang luqatah tadi. Jadi dia tak straightforward, dia tak sama. Dia balik pada orang tadi. Jadi Syekh Wabah Az-Zuhaili, Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili rahmatullahi alaih, dia bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, dia kata apa? Wajib mengambil barang tersebut sekiranya orang yang jumpa tadi seorang yang beramanah dan mampu menjaganya dan meyakini barang itu akan hilang apabila tidak mengambilnya. Jadi hukum ni ini kita kata ijtihad orang awam. Okey. Syekh Muhammad Az-Zuhaili ni dia adik kepada Wahbah Az-Zuhaili ni. Dua-dua ni tuan-tuan daripada bumi Syria, orang alim dah dua-dua ni. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni pernah datang Malaysia dulu, pernah dapat tokoh Ma'al Hijrah, dan dia alim lah. Dia tulis satu kitab, banyak kitab, antaranya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Adik ni pun alim juga, tapi dah berhijrah dekat belah-belah negara apa, dekat Kanada tak silap. Nama dia Muhammad Az-Zuhaili. So kebetulan dalam bab ni dua-dua duk kupas. Okey, lepas ni kita akan sebut pandangan abang dia tadi. So adik ni dia kata apa? Dia kata hukum tu ada 4 hukum. Yang pertamanya ialah, ini kita kata orang awam pun ada ijtihad juga. Orang awam ni tak semua benda depan Allah dia kata okey, saya buat ni sebab ustaz suruh. Okey, saya pergi ni bank Islam sebab penasihat syariah kata boleh. Yang tu tak apalah. Okey, saya buat macam ni sebab mufti kata boleh. Kita tak boleh nak lepas macam tu. Ada ruang-ruang yang kita akan ditanya. Contohnya awak pilih guru yang betul ke? Awak ambil pandangan tu sebab takwa ke sebab hawa nafsu? Ada ruang-ruang yang kita ditanya juga. Okey, baik. Termasuk kata Al-Imam Al-Juwaini itu antara ijtihad yang perlu dipikul, keputusan agama yang perlu dibuat oleh orang awam itu contohnya dalam bab ini. Okey, kalau kita jumpa barang, siapa yang nak determine, nak kata orang tu baik ke tak baik? Kalau yang pertama, of course lah pemerintah. Tapi kalau kita tak pergi kepada pemerintah, maka kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili, wajib ambil kalau kita rasa kita tu beramanah. Tengok kat sini. Dan juga kalau kita rasa kita mampu menjaga barang tersebut dan meyakini tu barang tu kalau kita tak ambil, barang tu akan hilang. Contoh kita jumpa dompet, jumpa kad kredit, jumpa apa lagi, barang-barang yang berharga, ambil kan, ambil tu untuk simpan, untuk kita buat pengumuman. Kalau kita tak ambil, barang tu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua kata Dr. Muhammad Az-Zuhaili ni rahmatullahi alaih, dia tulis satu kitab namanya Al-Mu'tamad fil Madhhab Syafi'i. Dia kata harus mengambilnya bagi seseorang yang beramanah dan mampu menjaganya sekiranya merasa barang itu tidak hilang ke tempat yang lain. Jadi kalau dia jumpa barang, lepas tu ada 2 kemungkinan lagi lah. Kalau aku tak ambil ni pun okey kot, tak hilang lah barang ni, ada orang lain yang akan ambil. Mungkin jumpa barang tu dalam masjid ke, maksud dalam masjid ni secara sangkaan baik kitanya, barang tu tak akan jatuh ke tangan orang yang jahat lah. Ada orang yang akan ambil. Kalau bukan Bilal, Tok Imam. Kalau bukan Tok Imam, Tok Siak. Kalau bukan Tok Siak, akulah. Jadi aku nak ambil ke tidak ni? Jadi itu keadaan yang kedua. Maka kata para ulama, hukumnya harus. Yang ketiga ialah makruh mengambilnya sekiranya ia merasakan tidak dapat menjaga amanah pada masa yang akan datang. Contoh dekat rumah dia ni tak pernah ada pun motor, tak pernah naik motor. Tiba-tiba dia jumpa motor. Tak tahu cara nak simpan motor tu, nak kena ikat, nak kena gadi dia punya tayar, nak kena kunci kat mana tak tahu. Tak pernah pakai motor, lesen motor tak pernah lepas sebab mak dia tak bagi bawa motor dekat bandar ni. Contoh, jadi dia jumpa motor.
Kemudian dia tahu kalau dia ambil kat rumah pun dia buat tak tahu macam tu lah. Motor kat luar rumah dia tadi, orang curi pun dia ingat tak ingat, hilang motor tu lepas seminggu baru perasan. Sebab dia tidak ada concern ataupun tak beri perhatian sangat kepada motor tadi. Jadi dalam keadaan sedemikian, kata penulis ini, dia kata makruh hukumnya sekiranya dia merasakan dia tidak dapat menjaga amanah tersebut. Tengok ulama menggunakan perkataan menjaga amanah dengan maksud bahawa barang itu masih lagi dengan kita mesti merasakan barang itu adalah pemilikan tuan dia yang asal. Bukan buat harta pada kita. Jadi mesti dengan tujuan untuk menjaga amanah tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala, dia masih hidup lagi, dia kata haram mengambilnya kepada orang yang tidak beramanah dan khianat dalam menjaganya. Jadi kalau orang rasa dia khianat ataupun jenis perangai tak bagus dalam bab harta ni, tak payah ambil lah, maka haram kepada dia. Jadi seseorang itu boleh membuat keputusan. Jadi abang dia pergi tambah lagi satu syarat. Abang dia yang dah meninggal, Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata syarat sebelum buat keputusan hukum haram ke makruh ke harus ke tadi, awak kena pergi lapor dulu ke pihak berkuasa. Jadi maksudnya sebelum nak tentukan awak boleh ambil, haram ke tidak awak ambil, makruh ke tidak awak ambil, harus ke tidak awak ambil, ni awak kena bawa barang tadi pergi kepada pihak berkuasa lah, Tok Qadhi ke hakim ke. Tok Qadhi ni zaman dulu lah, zaman sekarang ni balai polis lah, balai polis ke tempat-tempat yang boleh menjaga barang tersebut lah. Okey, baik. Itu yang disebut oleh para ulama. Kemudian ada bincang juga berkaitan dengan barang-barang yang kecil yang mana tidak dituntut oleh pemilik dia. Tadi kita sebut, kalau tuan-tuan ingat, kita mendefinisikan barang luqatah ini, kata para ulama, mesti barang yang ada manfaat dari sudut syarak. Manfaat tu boleh dijual belilah, boleh dimiliki, boleh digunakan dan boleh dijual beli. Tapi ulama pergi spesifik lagi, ada barang yang bermanfaat tetapi dia barang yang manfaat yang kecil. Contohnya apa? Contohnya pen. Allah, teringat kalau pen ni zaman-zaman sekolah dulu. Tak tahulah kalau tuan-tuan macam mana. Zaman-zaman sekolah dulu berapa banyak dah pen yang mungkin pinjam tak hantar balik, pinjam tak hantar balik. Allahu Akbar. Nak kena balik semula tu. Okey, balik. Antara barang-barang yang kita yang ulama kupas sebagai ada manfaat tapi kecil manfaat dia, yang ada perbahasan hukum yang lain, antaranya contoh pen, kertas, kurma, ulama sebut juga roti, duit shilling yang kecil. Pernah berlaku Sayyidina Ali ibn Abi Talib, tak silap dia ada 1 dinar, dia jumpa Nabi SAW. Sebab dia kecil, tapi Nabi suruh umum juga. Nabi kata pergi umum juga benda tersebut. Kemudian apa kata kat sini, dia kata apa, jika dituntut oleh pemiliknya maka dia perlu menyatakan jenis, rupa dan sifat barang tadi sebagaimana yang disebut dalam hadis. Dan tempoh iklan juga bergantung kepada barang yang ditemui tadilah. Jika ia melibatkan nilai yang kecil, maka tempoh iklan berdasarkan uruf semasa. Jadi kalau kita balik pada hadis tadi, prinsipal yang asal, kalau barang tu dijumpa, Nabi sebut arif hasanatan. So by defaultnya mesti secara prinsipnya setahun. So hukum asal dia. Tapi ada situasi-situasi yang tak pakai hukum yang asal tadi. Dia pakai hukum yang berbeza disebabkan dia barang yang kecil dari sudut manfaat dia. Maka kata para ulama, setakat mana nak kena iklan, nak kena bagi tahu orang, nak kena war-warkan barang tadi, mengikut uruf tadi. Contoh kalau kita jumpa duit 2-3 ringgit, selai baju, takkan nak tunggu setahun, kan mungkin mengikut uruf tadi. Dan uruf ni pula susahlah kita nak tentukan uruf. Mungkin kalau ada uruf yang orang tahu, ataupun uruf itu ditentukan oleh pihak berkuasa. Jadi uruf ni pula adalah ada 2 keadaan uruf. Satu, uruf yang disepakati oleh masyarakat. Kalau masyarakat kata okey, boleh lalu 3 bulan, okey kot, maknanya masyarakat secara umum terimalah pandangan tersebut. Tapi kalau uruf yang diperselisihkan oleh masyarakat, betul ke uruf ni,
maka mesti dibuat keputusan menentukan uruf itu oleh pihak yang berkuasa tadi. Okey, baik. Itu yang berkaitan dengan barang-barang yang tidak berkaitan dengan haiwan tadi. Jadi kata para ulama, akhir sekali dia kata jika selepas iklan tadi, barang-barang yang kecil yang tidak dituntut tadi macam pen, kertas dan sebagainya, maka luqatah tadi menjadi hak milik orang yang jumpa tadi. Maka dia boleh dijadikan hak milik kepada orang yang jumpa tadi, tetapi ia adalah sebagai jaminan jika pemilik asalnya datang wajib memulangkan sembulang barang ataupun nilai tersebutlah. Jadi dengan masih syarat yang sama, tapi dia boleh dipakai sebagai pemilikan tadi. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada kategori yang kedua. Kalau tuan-tuan ingat kita sebut pada awal tadi, harta luqatah ini ada dua. Yang pertamanya ialah haiwan, yang kedua bukan haiwan. So kita nak tengok ulama bincang tentang haiwan ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki ni, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata dia hilang kambing. Kambing betul lah sebut kan? Bukan orang utara dia tak ada G kambing. Kambing betul lah. Okey. Jadi dia jumpa Nabi SAW, dia beritahulah dia kalau hilang kambing ni macam mana. Dia hilang kambing pula. Kalau jumpa kambing yang tercicir, yang tak ada tuan ni macam mana? Kes ni banyaklah zaman Nabi sebab dia tak ada sistem tu, tak berapa kemah lagi. Asyik apa hilang kan, dan juga tak ada sempadan yang bagus, tak ada ladang dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah SAW, wahiya laka wa li akhika awidhib, kata kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu jumpa kambing yang dikenal pasti sebagai tak ada tuan dia, ini kena bagi habis cerita ni. Kalau tak habis, tuan-tuan jumpa kambing ni esok korban puas hati. Jadi nak bagi faham habislah cerita ni. Okay, kita start baru permulaan dia. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau jumpa kambing, boleh jadi milik kamu, ataupun boleh ambil sebagai milik saudara kamu, ataupun boleh dijadikan makanan kepada serigala tadilah. Haiwan-haiwan yang liar yang makan kambing ni kamu boleh jadikan. Jadi secara zahirnya kambing ni kalau kita jumpa dan tidak diketahui pemilik dia, kita boleh ambil. Sabar dulu. Okey, baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia pun syarah hadis ni. Sebab dalam hadis yang sama Nabi menyatakan hukum yang berbeza kepada unta. Jadi Nabi bezakan antara kes kalau kita jumpa kambing tadi dengan kalau kita jumpa unta. Dia ada hukum berbeza disebabkan punca ataupun ilah hukum yang berbeza tadi. Jadi kata Rasulullah, kalau jumpa unta, tak perlu untuk kita unta ni sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, unta ni sebab dia adalah haiwan yang boleh mengelak mudarat sendiri. Dia boleh cari air sendiri, dia boleh cari makan sendiri. Jadi tak perlu kamu ambil. Jadi asas kepada membenarkan untuk ambil kambing tadinya adalah sebenarnya untuk menjaga kambing tadi. Dan kita kena faham juga asas kita boleh ambil tu ialah asas dari sudut mengambil manfaat. Dia balik pada hukum yang sama untuk kita mengambil manfaat daripada kambing tadi. Jadi oleh kerana manfaat itu tidak diperlukan. Yang kedua adalah untuk himayah, untuk menjaga kambing tadi. Jadi kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan hukum yang sama kepada unta sebab unta itu dia ada sifat yang berbeza. Dia boleh cari makan dia boleh cari minum. Dia kalau orang nak buat nanya pada dia lagi kuat lah berbanding kambing tadi. Dia tidak dimakan sebagaimana kambing itu dikejar oleh serigala dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian ulama bincang pula tentang lembu tadi. Ulama khilaf lembu ni. So lembu ni kategori mana? Lembu ni kategori sama macam kambing ke ataupun sama macam unta tadi? Lembu ni boleh jaga diri ke tak boleh? Maksudnya boleh cari makanan sendiri ke tak boleh? Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan sebahagian para ulama, antaranya ulama semasa termasuk di kalangan ulama mazhab Hambali mengatakan lembu ni sama macam kambing tadilah. Jadi
dia berhak untuk kita ambil, untuk kita jaga. Sekiranya kita tengok dia ni tak ada tuan ataupun tak diketahui pemilik dia, maka kita dibenarkan untuk ambil yastamti' biha, untuk kita mengambil manfaat daripada lembu tadi. Okey, baik. Adalah. Okey, kita akan sambung sikit. Okey, baik, balik kepada hukum tadilah. Okey, itu dalam konteks hadis tadi. Kalau kita baca tu banyak kepada konteks zaman Nabi tadilah sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana kita nak faham kebenaran tersebut dalam konteks zaman kita ni, tentang haiwan tadi? Jadi kata para ulama ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, memang kita kena betul-betul pastikan bahawa lembu ataupun kambing yang terlepas tadi, yang tak dikenali pemilik dia tadi, betul-betul tak ada, memang tak jumpa pemilik dia. Yang tu kena check lah. Zaman sekarang ni urufnya berbeza. Zaman dulu mungkin ada tuan-tuan kambing ataupun lembu yang memang sengaja lepas sebab dia tak mampu nak jaga dah. Zaman sekarang ni ada ke tuan-tuan? Ada? Tak ada lah kot kan, sebab dah nampak duit dah di sebalik kambing tu. Jadi secara uruf zaman kita bahawa mustahil benda tu berlaku. Jadi memang betul-betul kena pastikan, maksud sangat ketat lah sebenarnya untuk kita pakai hukum yang asal itu, kerana situasi ataupun uruf di zaman kita itu hampir mustahil untuk setiap haiwan ternakan itu tidak ada pemilik. Sebab kebiasaannya mengikut uruf kita, haiwan ternakan itu adanya pemilik tadi. Maka kata para ulama, syarat asasi yang kena kita confirmkan adalah memang betul-betul tidak ada pemilik tadi. Dan simpan tu kan kadang binatang tu boleh ambil. Boleh ke tuan-tuan? Dekat hutan simpan tu boleh ambil tak? Itu tak ada pemilik. Tak ada pemilik okey. Ada jawapan yang lain dah? Itulah Tuan Haji tanya tadi, boleh tak ambil? Boleh. Siapa kata boleh angkat tangan? Sebab apa? Binatang liar. Nak buat apa? Alah, nak buat apa? Okey, ada pandangan kedua ke? Tak ada Kena apa tu, kena tersimpan untuk belajar tak? Ada buat yang tu. Okey, baik. Okey, ada dua isu lah kat situ. Kalau kita balik pada hadis tadi kan, yang pertamanya adalah dia fiqh ni dia mudah saja. Setiap isu kita balik pada prinsip dan definisi asal tadilah. Okey, baik. Ada benda yang kita sebut peringkat awal tadi. Luqatah ni pertamanya benda yang ada manfaat dari sudut syarak. So kita kena buat cross check lah dari sudut manfaat tadi. Yang kedua adalah isu pemilikan. Isu pemilikan. So pemilikan tu zaman dulu, kalau kita sebut pemilikan ni, kita akan duk bayang pemilikan individu lah. Tapi zaman sekarang tu pemilikan tu dah ada pemilikan persatuan, pemilikan kerajaan, pemilikan pihak-pihak yang tertentu. Jadi pertama, syarat asasi dalam luqatah ini kata para ulama ialah mesti confirm tentang pemilikan tu, tak ada owner tadi. Dan owner tu tak semestinya individu. Jadi kena tengoklah, kalau ada undang-undang yang menyatakan memang benda tu dimiliki oleh kerajaan, saya pun tak tahu, maka tak boleh lah. Tapi kalau tak ada, tak ada masalah lah. Betul. Jadi dia kena check kat situ dulu, sebab itu antara syarat asas kepada membenarkan untuk kita mengambil luqatah tadi, iaitu pemilikan itu, kena confirm tentang pemilikan itu. Dan dalam konteks sekarang nak confirm adalah melalui peruntukan undang-undang lah. Sekiranya tak disebut, jangan tanya, maknanya tak disebut tu tak ada masalah lah. Yang kedua ialah dari sudut manfaat tadi. Jadi ada benda-benda yang kita jumpa, barang yang dikira sebagai ada manfaat. Ulama dulu kalau dia bincang haiwan, banyak dia bincang haiwan ternakan. Haiwan ternakan ni apa tuan-tuan? Unta, kambing. Saya pun jadi nak sebut kambing dah, tak tahu sebab apa. Ramai orang Kedah kat sini kot. Kambing, apa lagi? Lembu.
kerbau. Jadi itu adalah kita sebut sebagai bahimatul an'am, haiwan-haiwan yang ternakan, sebab secara adatnya haiwan ternakan dia ada pemilikan dia ada pemilik dia. Yang kedua tadi kita kena tengok dari sudut manfaat dia. Selagi mana haiwan tadi dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki dan dijual beli, maka boleh ambil lah. Dan juga manfaat ni perbahasan yang panjang. Kadang-kadang benda tu ada mudarat. Takkan tuan-tuan nak pergi ambil khinzir tadi kan, letak depan rumah kan, mungkin beri manfaat, kalau terlepas dan sebagainya, mudaratkan orang dan sebagainya. Jadi tu dia balik pada asas perbahasan tadilah. Okey, apabila kita ambil benda tu, dia balik pada hukum yang sama. Balik pada hukum yang sama yang mana disebut oleh Nabi SAW. Kena pastikan syarat-syarat dan ciri dia. Yang kedua, kena iklankan juga. Yang ketiga, sekiranya selama setahun, kalau tidak boleh, dia selama setahun juga. Kalau tak boleh, barulah summa istamti' biha, boleh mengambil manfaat daripada barang tersebut. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaiha. Tapi kalau tuan dia datang, kena kembalikan barang itu, ataupun kena kembalikan nilai kepada barang itu. Maksudnya kena sentiasa ada readiness lah untuk kembalikan barang tu. Tapi biasanya kalau kita dah confirm setahun tu memang tak ada tuan, tak ada masalah lah. Tapi tak tahulah tiba-tiba datang dalam mimpi ke. Tapi kalau datang dalam mimpi ni tak terpakai hukum lah kan. Sebab dia mesti datang dan kena buktikan berdasarkan ciri-ciri yang kita dah catat tadi. Kalau zaman sekarang ni lagi mudah lah, ada gambar dan sebagainya. Saya betul-betul kapal karam tu saya. Kapal 20 tahun lalu. Susah soalan. Tahu dari mana, dari Malaysia atau dari Inggris lah. Tapi sekarang ni declare kerajaan beliau tak? Membuat atau tak? Declare kerajaan? Kerajaan ambil barang tu? Barang tu orang lain nak ambil, dia tak boleh. Saya masih janji kerajaan tu. Kerajaan dah declare lah? Ya. Jadi kerajaan punya lah? Punya negara lain. So itu dia dalam bab ni dia apa ya? Dia balik pada banyak benda lah. Uruf yang pertama, yang kedua undang-undang. Mungkin zaman dulu tu dia tak ada undang-undang yang mendefinisikan pemilikan sesuatu berdasarkan sempadan. Konsep sempadan tu tak berapa clear zaman dulu kan. Sebab ini dalam siasat syar'iyah lah, politik Islam, apabila adanya hukum hakam berkaitan dengan sempadan, macam dululah kalau kita perang kan dengan musuh Islam, adanya ghanimah. Jadi ada hukum-hukum yang spesifik berdasarkan siasat politik Islam itu yang kita boleh ambil barang tadi. Cuma zaman moden ini mungkin tak berlaku dalam konteks perang, tapi ada perbahasan-perbahasan para ulama yang mungkin perlu diterjemahkan dalam bentuk undang-undang. Maksudnya benda tu tak ada spesifik nas daripada syariat, tapi ada undang-undang yang endorse benda tadi. Contohnya kalau kamu dah masuk tempat aku dan berlaku sekian-sekian, maka dah berlaku benda tu dah di bawah taklukan ataupun di bawah tanggungjawab pihak kerajaan yang di sepadan tersebut. Ada undang-undang tersebut, maka kita tengoklah undang-undang itu bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Jadi sekiranya barang itu barang yang masih ada manfaat, maka mungkin dia masih ada ruang untuk dipulangkan kepada pemilik dia tadi. Tapi sekiranya barang itu sudah barang yang dikira tidak ada manfaat, kapal yang karam, yang sudah tidak berfungsi sebagai manfaatnya yang asal, fungsinya yang asal, maka dia tertakluk kepada apa undang-undang yang disebutkan tadilah. Yang ni pihak kerajaan kena refer kepada mufti lah, sebab kita pun tak tahu barang tu kadang-kadang yang bermanfaat tu kapal tu tak manfaat dah, tapi mungkin ada barang dalam kapal tu, ada emas ke, ada harta. Jadi benda tu lebih spesifik hukum dia. Mungkin kapal tu as a kapal tu tak ada manfaat, tapi benda-benda yang dalaman dalam kapal tu mungkin ada maklumat negara, ataupun ada ikan duyung ke? Tak adalah ikan duyung. Ada tu cerita khurafat ke? Kemudian ada emas ke? Ada barang-barang yang penting, maka barang-barang yang masih kekal manfaat dia tu perlu diserahkan kepada pemilik dia lah. Itu tugas pihak kerajaan ataupun badan-badan yang berautoriti lah. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wasahbihi. Barang yang rosak, dia start dia pun dah rosak. Kalau ini dalam sedikit satu habis pun baru boleh nampak. Dia kena benda tu dia balik pada dua keadaan tadi. Sama ada barang tu boleh kekal selama setahun, maka dia pakai yang asal. Dia pakai setahun prinsip yang asal. Dia termasuk dalam kategori manfaat yang penuh. Kan kita bezakan ya, antara barang yang ada manfaat yang penuh dengan barang yang ada manfaat yang less dia punya manfaat tu, maka dia tak pakai prinsip setahun tu lah. Dia dah balik kepada uruf tadi, melihat kepada berkekalnya manfaat tu pada takat berapa lama. Itu tugas mufti ataupun pihak berautoriti untuk dia definisikan barang tu setakat mana dia punya manfaat itu kekal lah, untuk dia tengok dia masuk dalam kategori yang mana lah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.